korang nak tahu tak perbezaan AX200 dan juga Husky 200 ni geng? Okey, jom ikut aku. Okey geng, kalau korang tengok dari segi design, Husky 200 ni, design dia lebih kepada adventure scooter tau. Nampak lebih rugged dengan body besar, windshield dan gaya adventure. Sesuai lah kalau korang nak motor yang nampak lebih premium dan touring oriented. Okey, kalau kita tengok sebelah pula, AX200 ni design dia lebih sporty dan compact dengan body yang lebih slim. Seat height dia 780mm dengan berat sekitar 127kg. Jadi nampak lebih elegan dan senang dikendalikan. Walaupun korang tengok motor dua-dua ni 200cc, tapi korang jangan tertipu. Motor dia 175cc saja. Cuma dia beza dekat horsepower. Yang ini 16.4 horsepower, yang ini 17 horsepower. Untuk feature dia pula sama je geng. Ada traction control dan juga ABS. Tapi meter dia untuk AX200 ni dia pakai full color LCD guys. Tapi geng, kalau untuk Husky 200 ni pula dia pakai meter TFT guys. Okey geng, kalau untuk tangki dia pula memang berbeza lah. Yang AX200 10 liter, yang Husky 200 15 liter. So geng, korang rasa mana yang kena dengan jiwa korang? Okey, korang isi form, kita ready stock, video review terus Malaysia. Bye bye.